Ah, oh, dua.
Wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Selamat datang ke episod khas sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia Dialog Helwa. Jadi hari ini kita bersama dengan 3 orang wakil daripada Sekolah Rendah Islam Abim lah. Okey, seorang daripada sekolah yang mana satu daripada sekolah mana? Nanti kita tanya diorang akan kenalkan diri. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu topik yang betul-betul selalunya memang terkesan kepada anak-anak kita lah. Anak-anak kita ni adalah ataupun adik-adik lah kan. Saya rasa muda sikit panggil adik-adik lah. Adik-adik dan anak kita ni adalah golongan yang terkesan secara langsung tetapi suaranya jarang didengari kan. Mungkin mak ayah selalu berdialog tetapi jarang didengari dan diangkat di media perdana. Jadi sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia, tim Dialog Helwa kita bawakan 3 orang panel kanak-kanak yang bukan kaleng-kaleng. Nanti dia akan kenalkan diri yang kita nak membincangkan topik berkenaan dengan belajar online. Kita nak tengok daripada perspektif kanak-kanak. Sebelum kita mulakan lebih lanjut, kita kenalkan, kita minta adik-adik ni kenalkan diri dulu lah. Kita mula dengan Aisyah. Aisyah, kenalkan diri dulu Aisyah. Lepas tu, akan tambah satu topik, satu benda, pilih satu objek yang melambangkan diri Aisyah. Kira macam, tengok tu je, oh ni Aisyah. Macam ni Aisyah? Kenalkan diri dulu Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Humaira binti Jufri. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Seri Seruman Milan. Satu objek yang melambangkan diri saya ialah buku. Buku. Kerana saya suka membaca buku. Aisyah suka baca buku macam mana Aisyah? Tajuk? Jenis macam mana? Novel ke? Macam mana? Novel, komik, semua suka lah. Asal nama buku je suka. Okey, inilah orang kata ulat buku lah kan, kalau orang selalu panggil kan. Aisyah dah besar jadi apa sebab kalau orang suka membaca ni, cita-cita dia meluas kan biasa kan. Aisyah nak jadi apa dah besar nanti? Cita-cita? Saya nak jadi saintis. Oh, saintis. Masya Allah. Nanti bolehlah cari ubat kepada sakit-sakit dan menyelesaikan masalah dunia, insyaAllah. Okey, terima kasih Aisyah. Kita pergi kepada satu-satunya kumbang di antara bunga petang ni. Faris, kenalkan diri Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Faris Zikri bin Syed Zainal. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Seri Abim Sungai Ramal. Satu objek yang melambangkan saya ialah catur. Catur? Oh, satu malam fikir dapat catur. Catur, kenapa catur menarik? Kenapa catur? Saya suka main catur. Oh, okey. Jadi kalau catur, Faris nak jadi catur hitam ke catur putih? Catur putih. Sebab? Sebab catur putih dapat gerak lu. Bagus. Ni boleh guna strategi perang. Apa pun kita serang dulu sebelum diserang kan. Okey, bagus. Terima kasih Faris. Seterusnya yang terakhir kita bersama dengan adik Diana. Diana boleh kenalkan diri Diana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Alisha binti Abdullah. Saya berumur 11 tahun. Objek yang melambangkan diri saya ialah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran. Kenapa Al-Quran Diana?
Sebab saya suka baca Al-Quran. Oh, Masya Allah, hebat ni. Dah besar nanti, dia nak jadi apa dah besar nanti? Hafizah. Hafizah, Masya Allah. Hebat sangat. Tak tercapai di akalku menjadi seorang hafizah kan. Terima kasih Diana. Diana daripada sekolah apa tadi? Tak sebut nama sekolah tu, kena sebut. Sekolah mana tadi Diana? Darul Ummah Akademi dan Tahfiz Selangor. Yes, Darul Ummah Akademi Tahfiz Selangor. Untuk mengetahui semua, kita ada sekolah yang bersama dengan kita pada hari ini ada 3. Yang pertama Seri Sungai Ramai, Sekolah Rendah Islam Abim di Sungai Ramai Kajan. Yang kedua kita ada bersama dengan kita Seri Seremban Nilai yang terletak di Nilai. Dan yang ketiga adalah Darul Ummah Akademi dan Tahfiz yang terletak di mana Diana? Yes, Kampung Si Jangkang. Dengan nama pun dah tahu dah kita orang Jawa kan. Okey, terima kasih kepada semua panel kerana mengenalkan diri. Jadi kita pindah kepada topik yang kita nak bincang hari ini. Kalau ikutkan norma baru ni kan, adik-adik semua dah kena belajar daripada rumah kan. Belajar dulu zaman akak kita belajar, kita boleh lari-lari, boleh tolak-tolak kawan, gaduh dengan kawan kan. Tapi bila kita belajar online ni banyak kekangan yang kita tak boleh nak buat dan sebagainya kan. Mungkin kita nak dengar daripada adik-adik dulu. Kita mula dengan Aisyah. Aisyah mungkin ceritakan apa cabaran belajar online di rumah ni. Silakan Aisyah. Okay, terima kasih Kak Fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aisyah Humairah. Dan cabaran-cabaran yang saya hadapi ketika belajar secara atas talian ni antaranya ialah masalah internet yang kadang-kadang stabil, kadang-kadang tak stabil, kadang-kadang lain tersekat-sekat, kadang-kadang okey, lancar je. Okey. Aisyah sorry, maksudnya Aisyah kalau kat rumah guna line apa ya? Maksudnya guna Unify ke atau guna handphone ibu ke macam mana? Sebelum ni guna Yes, waktu internet Yes tu tak berapa nak stabil, tapi Umi tukar yang baru jadi Unify pula. Ingat Yes jadi no tak jadi Unify Okey, terima kasih Aisyah. Teruskan lagi, sorry Kak Syah. Seronok dengar Aisyah cerita. Silakan Aisyah. Okay, seterusnya antara cabaran-cabaran lain ketika belajar secara atas talian ni ialah ketiadaan ataupun kekurangan device. Macam saya mempunyai 3 orang adik-beradik yang perlu berkongsi satu komputer bersama-sama. Kami belajar bergilir-gilir menggunakan komputer ni. Tapi kepada pelajar-pelajar yang lain, mungkin mereka mempunyai lebih ramai adik-beradik. Jadi mungkin mereka lebih susah untuk belajar secara atas talian kerana mereka perlu berkongsi dengan adik-beradik yang ramai sangat. Jadi, kita perlu berkongsi satu device tu dengan adik-beradik yang lain. Kalau belajar tu ramai adik-beradik, agak susah lah dia untuk belajar secara atas talian ni sebab kena bergila-gila kena berkongsi dengan adik-beradik yang ramai. Seterusnya ini adalah masalah yang saya dan juga kawan-kawan saya juga hadapi, iaitu masalah kurang fokus belajar ketika di dalam belajar atas talian berbanding belajar di sekolah. Belajar di atas talian ni ada faktor-faktor mengapa kita kurang fokus belajar di atas talian. Mungkin sebab internet yang kadang-kadang meragam, kadang-kadang elok, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak. Dan juga mungkin Chips semua. Okey. Kejap tak ada. Adik-beradik menyakat waktu kita tengah kelas. Kemudian masalah seterusnya cabaran seterusnya ialah mungkin kita kurang faham apa yang kita kurang faham belajar secara atas talian berbanding belajar di sekolah. Kerana kalau kita belajar di sekolah, kita ada soalan, kita boleh tanya terus kepada guru-guru kita dan guru kita directly jawab. Tapi kalau atas talian, mungkin kita kena message dulu dan tunggu guru tu jawab. Jadi mungkin kita tak dapat immediately jawapan kita. Tapi kita pun faham guru-guru lain juga mengajar kelas lain juga. Jadi mungkin mereka tidak sempat menjawab dengan directly. So mungkin itu satu cabaran lah kami kurang faham belajar secara atas talian. Baiklah, itu saja Kak Fika.
Oh, terima kasih Aisyah. Menarik. Nanti akak ada soalan lagi. Tapi kita tengok kawan-kawan yang lain. Betul Faris dengan Diana boleh jawab soalan akak. Sebabnya zaman berbeza kan. Kita tak lalui apa yang dia lalui. Tapi akak suka lah bila Aisyah cakap tadi tentang adik-beradik kan. Faktor adik-beradik dan keluarga ni memainkan peranan yang penting lah kan. Aisyah tengah kat sini. Tak kat depan Aisyah tu ada adik tengah menari-nari ke. Kita pun tak nampak kan. Terima kasih Aisyah. Jadi kita pergi kepada Faris. Faris pula, apa cabaran yang Faris hadapi bila belajar online ni? Terima kasih Kak Afika. Bismillahirrahmanirrahim. Antara cabaran yang saya hadapi waktu belajar secara online ni, macam yang Aisyah cakap tadi, tak cukup device. Sebab kadang-kadang ada Betul. orang dia tidak berkemampuan nak beli lagi banyak device. Betul. Macam yang Aisyah juga cakap tadi, pasal masalah wifi. Jadi ini menyebabkan kadang-kadang ada yang tak boleh nak masuk kelas sebab wifi tak ada. Seperti orang-orang di pendalaman, anak-anak mereka pun nak belajar juga tapi tak ada wifi. Lepas tu lagi satu faktor yang menyebabkan sebagai cabaran untuk anak-anak belajar secara online ialah apabila ada banyak-banyak adik-adik ni, dia selalu kacau. Jadi susah nak belajar. Faris berapa orang adik-beradik Faris? 2 orang je. 2 orang. Dua. Faris abang ke adik? Abang. Lagilah adik suka kacau kan sebab seorang je bahan dia kan. Okey, terima kasih Faris. Seterusnya Diana mungkin nak kongsikan cabaran yang Diana hadapi kan. Silakan Diana. Kak, semua yang saya nak cakap semua diorang dah cakap dulu Kak. Tak apa, Diana share je. Tak apa, boleh je. Diana ada masalah online, kiriman masalahnya wifi dengan device lah. Selain daripada itu, apa lagi masalah Diana hadapi? Ada tak? Maksudnya contoh cikgu macam mana cikgu? Dengan kawan-kawan. Tak boleh jumpa kawan. Pada pendapat saya, belajar di atas talian menyeronokkan tetapi mencabar. Saya dan rakan-rakan di sekolah menggunakan aplikasi Zoom semasa belajar. Cabaran menggunakan aplikasi ini ialah talian internet terputus-putus. Jadi saya kurang fokus masa belajar dan saya mungkin tertinggal isi-isi pembelajaran pada hari tersebut. Kadang-kadang saya terpaksa menghubungi guru menggunakan aplikasi WhatsApp untuk teman-teman moderator dan kawan-kawan. Saya beruntung kerana tinggal bersama-sama dengan nenek saja. Jadi nenek akan jadual pembelajaran saya. Tetapi sesi pembelajaran saya akan terganggu jika terdapat gangguan semasa belajar. Ialah kadang-kadang ketika saya belajar, sepupu dan saudara saya datang untuk melawat nenek saya dan mengganggu gadget saya. Saya hilang fokus. Kadang-kadang saya terpaksa berpindah ke dalam bilik supaya tidak diganggu oleh mereka. Akhir sekali, saya amat sedih kerana tidak dapat berjumpa dengan guru dan rakan-rakan kerana terlalu lama tidak ke sekolah. Kalau saya berada di sekolah, saya mudah bertanya guru dan rakan-rakan. Sekarang, saya tidak lagi berjumpa dengan mereka. Saya juga tidak dapat bersembang dan berkongsi masalah dengan rakan-rakan. Itu saja. Terima kasih. Tak payah bagi buat moderator. Rasa macam tua pula. Bagi Kak Fika je. Okay. Diana, tadi Diana cakap Diana seronok kan belajar online kan. Akak nak tahu juga apa yang seronoknya belajar online ni. Apa yang Diana suka belajar online? Ada tak benda yang Diana suka? Satu, dapat tengok kawan dengan guru walaupun secara online. Oh, dapat tengok muka semua orang lah. Oh, okey. Oh. Ada lagi tak? Itu je. Tak apa. Baru. Sebab dapat belajar online kan. Okey, kita sebab Diana paling muda, nak tanya Diana dululah. Diana cuba kongsikan soalan yang seterusnya kan yang kita cakap ni. Kalau apa cadangan Diana untuk pembelajaran atas talian ni jadi lebih baik daripada yang sekarang? Ada tak?
Soalan yang kedua tu Diana. Ke Diana nak fikir dulu, nanti akak tanya Diana kemudian. Soalan kedua. Soalan kedua. Saya rasa pembelajaran atas talian amat sesuai pada masa akan datang. Saya berharap agar pihak-pihak tertentu dapat menambah baik jaringan internet ke seluruh negara. Jadi, saya dan kawan-kawan boleh belajar di atas internet dengan lebih baik. Selepas itu, saya bolehlah mencari maklumat di internet dengan lebih mudah. Selain itu, saya berharap agar ibu bapa atau penjaga dapat meluangkan masa semasa saya dan rakan-rakan belajar. Dengan bantuan daripada ibu bapa atau penjaga, lebih mudah kami mengisi pelajaran. Ibu bapa atau penjaga juga boleh mengawal gangguan yang terjadi ketika sesi pembelajaran berlangsung. Jadi, saya boleh belajar dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Akhirnya sekali, saya berharap dapat datang ke sekolah dengan lebih cepat supaya dapat berjumpa dengan guru dan kawan-kawan. Tak sabarnya saya nak jumpa dengan mereka. Saya rindu nak belajar dengan guru dan rakan-rakan. Kalau dapat berjumpa dengan mereka, tentu saya rasa seronok dan dapat hilangkan rasa bosan saya duduk di rumah lama-lama. Itu sahaja perkongsian saya, Akak Fika dan kawan-kawan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum. Tak ada. Seronok cakap dengan Diana ni. So, cuma senyum je kan. Diana paling rindu nak buat apa dengan kawan-kawan? Kalau kiranya kalau dapat pergi sekolah balik, apa benda first yang Diana nak buat dengan kawan-kawan? Belajar. Uish, bagusnya lah budak-budak ni. Bagus anak-anak Habib ni. Kalau saya tanya, main-main lah apa lagi kan. Okey, terima kasih Diana. Aisyah pula. Aisyah, cuba Aisyah cerita. Tadi Aisyah ada cerita tentang masalah kurang fokus, adik-beradik lah kan. Lepas tu, macam mana cara untuk kita improve atau baikkan lagi cara pembelajaran online ni? Silakan Aisyah. Pada pendapat saya lebih suka belajar di sekolah kerana kita lebih mudah berinteraksi dengan guru kalau ada apa-apa yang kita tidak faham. Tetapi jika situasi masih tidak mengizinkan kita untuk ke sekolah, kita perlu jika situasi masih tidak mengizinkan kita untuk belajar di sekolah kerana pandemik COVID-19, kita mungkin perlu teruskan dengan kaedah pembelajaran secara atas talian. Di sini saya akan cadangkan beberapa penambahbaikan kalau kita nak teruskan lagi pembelajaran di atas talian. Pertama, kerajaan mungkin boleh memberikan wifi percuma kepada para pelajar supaya kami lebih mudah untuk belajar tanpa sekatan internet, tanpa line yang tersekat-sekat. Kalau kerana pelajar yang kurang berkemampuan mungkin tidak dapat capaian internet yang baik. Jadi kalau kerajaan boleh beri wifi percuma mungkin dapat memudahkan kami untuk belajar. Seterusnya, kerajaan juga mungkin boleh mempertimbangkan untuk memberikan satu keluarga satu komputer supaya semua pelajar dapat belajar secara atas talian dengan baik. Seperti ada keluarga yang kurang berkemampuan, mungkin mereka tidak boleh beli device-device ni untuk belajar. Jadi kalau kerajaan boleh mempertimbangkan memberikan satu keluarga satu device, mungkin boleh memudahkan kami untuk belajar. Seterusnya, guru juga memainkan peranan yang penting di dalam proses pembelajaran secara atas talian. Guru boleh memastikan murid sentiasa faham pelajaran yang telah mereka belajar pada minggu itu. Contohnya pada minggu, guru-guru mungkin boleh bertanyakan kepada murid-murid faham ke tidak apa yang cikgu ajar, ada apa-apa masalah ke dan sebagainya supaya murid-murid boleh lebih bermotivasi untuk belajar. Betul. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Ibu bapa boleh membantu, boleh juga memantau perkembangan anak-anak di dalam proses pembelajaran secara atas talian ni. Walau sesibuk mana pun, ibu bapa sekurang-kurangnya tanyalah macam siap homework ke belum, faham ke tidak apa yang cikgu ajar, ada apa-apa yang ibu boleh bantu, ada apa-apa yang soalan yang adik tak faham, ayah boleh bantu. Simple questions but it will help
pelajar untuk belajar dengan lebih bersemangat. Baik ya. Oh, kiranya untuk faktor motivasi ni ibu bapa perlu main peranan yang sangat penting lah untuk memotivasikan anak-anak. Oh, okey, bagus lagi. Dan sebagai pelajar, untuk diri saya dan pelajar-pelajar semua, mungkin kita perlulah saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kalau kawan kita tak faham satu perkara ni, kita boleh tolong dia pun boleh tolong kita, sama-sama menolong dan kita boleh berjaya sama-sama. Dan COVID bukanlah penghalang untuk kita belajar. Kalau kita kat rumah ke, kat sekolah ke, kita tetap kena belajar. Kerana belajar itu sangat penting untuk masa hadapan kita juga. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Aisyah. Penuh tengok Aisyah ni nampaklah mungkin darah lawyer, bakal lawyer ibu dia tu ada dekat dalam darah diri dia juga kan. Okey, terima kasih Aisyah. Kita dengar kata Faris pula. Faris, biasa kan anak lelaki ni lagi selalu kita bersukan sebagainya kan. Tapi kalau bila dah COVID ni kita semua kena belajar online. Macam mana Faris? Faris ada cadangan untuk kalau kita terpaksa kita terpaksa belajar online lagi, macam mana kita nak improve cara pembelajaran online tu? Silakan Faris. Terima kasih Kak Afika. Antara cadangan yang hendak saya lontarkan, yang pertama ialah mungkin pihak sekolah boleh menumbuhkan sebuah tabung infak untuk mengumpulkan duit daripada para pelajar yang berkemampuan supaya kita boleh membeli lebih device dan diberikan kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Masya Allah. Okey, lagi. Betul-betul. Yang kedua, mungkin seperti yang Aisyah kata, mungkin kerajaan boleh memberikan wifi secara percuma kepada semua pelajar di seluruh Malaysia. Dan menambah baik capaian wifi di kawasan pendalaman seperti di Sabah dan Sarawak. Itu sajalah Kak daripada saya. Tapi tadi kan Faris cakap kan, kita ada masalah juga kan kawan-kawan kita kat pedalaman kan. Kat suka bila Faris highlight tentang kawan-kawan kat pedalaman lah. Jadi dekat pedalaman ni, kalau kita tunggu wifi mungkin lambat sebab teknologi mungkin dia perlu set up semua lambat kan. Jadi untuk masa sekarang, Faris ada cadangan tak untuk kita bantu kawan-kawan kita yang dekat pedalaman ni? Macam kalau kawan yang susah tadi, Faris cadang buat tabung infak kan, which is amazing. Kat masa sekarang idea tu kan. Okay, kalau kawan-kawan kat pedalaman ni macam mana yang tak ada wifi ni? Faris ada cadangan? Betul, kawan-kawan dalam pendalaman tu mungkin ada juga di antara mereka yang mungkin ada TV. Jadi kerajaan boleh lebih menitik beratkan TV pendidikan. Oh betul, bagus idea tu. Dulu zaman akak kecil ada lagi lah TV pendidikan tu kot. Tapi sekarang kalau hanya yang mampu je lah kan, sebab akak yang tengok sekarang Astro je yang ada TV pendidikan, betul? Betul. Dia which is bagus lah Twitter TV tu kan. Okey Diana, terima kasih Faris. Diana, akak nak tanya Diana soalan lah. Akak just nak faham kan. Diana biasa cuba jangan cerita jadual seharian Diana. Maksudnya biasa kalau belajar pergi sekolah kita bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, terus mandi dulu lah kan. Lepas tu pergi sekolah. Tapi kalau kat rumah ni macam mana? Jadual dia sama dengan waktu persekolahan sekolah ke atau macam mana Diana? Cuba cerita. Diana, mute. Kena tekan unmute. Cikgu, tolong cikgu. Okey, terima kasih. Macam mana Diana? Okay. Kadang-kadang bangun tidur, mandi apa semua, kemas bilik. Lepas kemas bilik, nanti nenek cakap lah. Ada? Okey dah. Lepas nanti nenek cakap ada kelas? Ada kelas online. Jadi stop dulu apa yang dah belum kemas lagi tu, buat dulu. Pergi kelas lah. Sambung, lepas tu jemur baju, lepas tu yelah kat tu sini kan. Tak apa, cerita je. Cerita je, tak ada masalah. Lepas tu Diana lepas pergi kelas tu Diana pergi sambung balik lah buat kerja rumah tolong nenek kemas rumah semua. Oh okey. Kiranya sehari berapa jam biasa kelas?
1 jam ataupun setengah jam. Oh, okey. Jadi belajar, contoh kalau macam di Darul Ummah Academy and Tahfiz ni ada bahagian hafazan kan? Ada? Kena, okey. Jadi macam mana hafazan tu dibuat Maksudnya cikgu pergi sorang-sorang ke macam mana? Sorang-sorang. Sorang bawa Okey. Lepas tu dia nak buat kerja rumah bila? Maksudnya cara hantar kerja rumah dan sebagainya? malam. Oh, malam lah. Okey. Terima kasih Diana. Kita pergi kepada, akak buka lah soalan siapa-siapa nak jawab. Tadi ada cerita tentang, kita tahu kan tadi Aisyah pun ada cerita tentang kebanyakan kita sentuh pasal internet kan. Tetapi Aisyah cerita pasal motivasi, ibu apa sebagainya. Tapi macam mana adik-adik tengok cikgu ni? Ada perbezaan tak? Sebab sekarang ni yang Aisyah dah jenam, Fariz dah jenam, Diana pun dah 5 kan. Tengok cikgu-cikgu ni ada perubahan tak? Kalau dibandingkan bila dia mengajar atas talian dengan mengajar fizikal. Ada beza tak? Ada jugalah. Aisyah nak jawab? Okey, sila Aisyah. Ada jugalah daripada cikgu memang berusaha untuk mengajar kami dengan bersungguh-sungguh. Sampai ada juga yang daripada teacher yang tak ada channel, lepas tu teacher buat channel khas untuk mengajar kami. Khas masukkan video-video yang bermanfaat untuk mengajar kami. Channel tu maksudnya channel Telegram ke? Channel YouTube. Channel YouTube. Oh, channel YouTube. Oh, Masya Allah. So sekarang ni banyaklah cikgu ada channel Okey. Bagus. Lagi? Nak cerita lagi? Itu saja. Okey. Faris ada pun nak tambah? Soalan yang sama dengan Aisyah je Kak. Kalau Faris ada nak tambah lah. Tak ada apa-apa sangatlah Kak. Okey, tak apa Faris, terima kasih. Satu lagi akan nak tanya, Faris aktif tak dekat sekolah? Maksudnya ada join persatuan dan sebagainya, ada tak join? Ada. Jadi bila dah ada COVID ni, ada lagi tak aktiviti persatuan yang dijalankan? Tak ada dah. Tak ada dah. Oh, okey. Tapi sekolah ada buat pertandingan-pertandingan apa-apa ke? Ada ke? Ada macam quiz-quiz dalam kelas waktu Hari Merdeka hari tu. Lepas tu ada buat video Hari Kemerdekaan. Okey. Lagi ada lagi tak? Ada. Aktiviti yang tak payah nak bersentuh-sentuh lah. Okey. Tapi kira merdeka. Kalau merdeka maksudnya sempatlah masuk sekolah kan time tu? Masuk sekolah kan? Okey. Kalau agak-agak satu soalan yang agak selalu terfikir kan, macam mana kalau macam kita dekat sekolah, kita selalu ada kawan-kawan. Tadi ada siapa cakap tentang kita bantu kawan-kawan sebagainya kan. Tapi kalau kita dekat rumah, macam mana kita nak saling membantu kawan-kawan tu maksudnya kan kita selalu guna hashtag kita jaga kita kan. Macam mana kita nak jaga kawan-kawan kita tu? Cara dia. Mungkin Faris boleh share ke kalau kawan-kawan macam mana Faris? Mungkin kalau kawan-kawan yang ada handphone tu, mungkin kita boleh berkomunikasi dengan dia lah via phone ataupun telefon dengan kawan ke, ataupun main WhatsApp dengan kawan. Tapi kalau kawan-kawan yang tak ada telefon atau yang lain-lain ni, susah lah juga kita nak berkomunikasi dengan kawan. Dan kadang-kadang kalau macam yang tadi dikatakan oleh Aisyah tu, susah lah. Kalau kawan nak luahkan perasaan ke, kalau dia stres ke. Betul. Susah nak luahkan perasaan kan. Tapi lelaki selalu luahkan perasaan juga ke? Dengan kawan-kawan lelaki? Tak ada. Oh ni kena, kalau ada masalah kena luahkan Faris. Tak boleh simpan di hati. Nanti menjadi barah yang terpendam kan Aisyah kan? Betul? Okey, satu lagi aku nak tanya kan. Biasanya kan kita ada exam kan. Adik-adik semua dah ada exam kan. Macam semalam akak cerita, Faris dengan Aisyah cerita pasal UPSR. Tak ada dibuat penaksiran lain sebagainya kan. Jadi sebenarnya kalau kat sekolah, macam mana cikgu-cikgu bila tak ada exam, korang happy ke, tak happy ke? Merdeka kan? Kalau kat sekolah saya, exam masih dijalankan. Exam secara online.
Oh, exam secara online. Pergi sekolah pada tarikh yang tertentu, ambil kertas soalan semua sekali. Lepas tu kami akan exam seperti biasa, jawab dekat kertas. Oh, jawab. Masa dan hari yang diberikan lah untuk jawab kertas tu. Dan sekarang pun saya tengah musim exam ni. Semalam baru saya jawab kertas matematik. Oh, okey. Okey. Terima kasih Aisyah. Kalau Duat ada exam juga ke macam mana? Kalau COVID, tak ada lah. Kalau COVID, kalau ada exam tundakan. Nanti masuk sekolah barulah buat. Oh, okey. Jadi kalau homework, cikgu bagi homework macam mana? Cara dapat homework tu? Macam guna PDF ke, dia take gambar ke, lepas tu hantarlah melalui WhatsApp. Oh, ada tak kawan-kawan Aisyah ke kawan-kawan adik-adik semua yang memang ada masalah dengan internet? Maksudnya dia tak boleh nak buat kerja rumah. Semua ada tak? Ada je tapi dia tak ramai lah. Alhamdulillah ramai yang boleh mengikuti ramai. Oh, alhamdulillah Okey. Soalan sekejap Kak tengok. Kalau ada tak soalan di internet? Ada soalan di Facebook ke? Technical team? Sekejap Kak tengok Tak ada. Mungkin semua orang dah mesmerize, terkejut dengan adik-adik ni. Kehebatan adik-adik. Akak pun rasa macam hebat adik-adik ni kan. Yang seronoknya bila kita cakap dengan adik-adik ni, bukan hanya memikirkan dari perspektif sendiri, tetapi fikirkan juga dari perspektif kawan-kawan kan. Seperti yang, jadi wajarlah untuk saya, tidak keterlaluan lah kalau saya nak cakap. 3 orang hero dan heroin ini adalah suara-suara yang mewakili suara kanak-kanak Malaysia kan. Hidup yang tiba-tiba kan, semangat lebih. Okey, sebagai penutup akan dengarlah kan daripada adik-adik sempena dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia ni, apa pesan ataupun apa-apa harapan pesan adik-adik kepada kawan-kawan yang ada dekat luar sana. Siapa nak mula? Aisyah, Faris? Aisyah, okey, silakan Aisyah. Sebab Aisyah dah off mic tu, silakan Aisyah. Kepada semua kanak-kanak di seluruh Malaysia, walaupun COVID, kita jangan putus asa, jangan mengalah. Kita perlu kuat, kita perlu lawan COVID ni. Duduk di rumah dan jangan pergi mana-mana. Jangan berkeliaran kat luar, duduk je kat rumah dulu, belajar elok. Sebab dan teruskan belajar. Kerana pelajaran itu penting bagi seorang pelajar, kerana itu satu tanggungjawab dan juga untuk masa hadapan kita yang lebih cerah. Jadi walaupun COVID, kita tetap kena belajar sebab sekarang kita ada pelbagai kemudahan yang boleh kita gunakan untuk belajar. Jadi kita boleh gunakan internet, boleh search dan boleh explore macam-macam. Jadi kita boleh belajar daripada pelbagai sumber. Jadi harapan saya agar jangan putus asa ya semua, kita teruskan belajar walaupun COVID. Terima kasih. COVID tidak menghentikan perjalanan menuju cita-cita ya Aisyah. Semoga menjadi seorang saintis yang cemerlang, gemilang dan membawa Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi daripada dia sekarang. Terima kasih banyak Aisyah. Faris, mungkin ada Faris nak kongsikan dengan kawan-kawan di luar sana? Pesan saya kepada kawan-kawan di luar sana, walaupun kita pada masa yang genting ini, kita kenalah sentiasa ceria dan stay safe. Patuhi SOP dan belajar dengan cikgu-cikgu. Tapi kita tak bolehlah selalu nak stres sangat. Kalau boleh ibu bapa berilah kepada anak-anak, bagilah seketika ke nak main, nak layar internet ke. Itulah pesan saya. Faris saya nak tanyalah, memandangkan Faris cakap pasal ceria ni kan, apa tips untuk kekal ceria untuk kawan-kawan di luar sana? Tips Faris kekal ceria ke? Kita tak bolehlah selalu nak stres-stres. So kita kena cuba nak siapkan kerja yang cikgu bagi tu, pasal mainlah nak adik-adik ke dan lain-lain lagi lah. Okey, Faris tadi akak lupa nak tanya. Faris bila dah besar nak jadi cita? Saya nak jadi hakim. Lah? Kak? Cita-cita? Cita-cita saya waktu besar saya nak jadi hakim. Hakim, Masya Allah. Baik Yang Arif, terima kasih Yang Arif atas cadangan Yang Arif tadi. Tips daripada Yang Arif, Hakim Syed Faris Zikri adalah kekal ceria, kekal bertenang, teruskan
dengan apa yang kita buat. Cari cara nak release stres tu kan, dan ibu bapa perlu sokong anak-anak ini. Terima kasih banyak-banyak yang Arif. Seterusnya Hafizah Diana Alisha. Diana nak share apa dengan kawan-kawan Diana? Ada pesan untuk kawan-kawan? Ada. Terus belajar, jangan mengalah walaupun kita tidak dapat bersemuka dengan guru dalam keadaan macam ni. Walaupun dalam keadaan macam ni, kita tetap kena belajar. Terima kasih banyak Diana Al-Hafizah Diana kan. Akan doakan adik-adik semoga apa yang diimpikan dapat menjadi kenyataan, dan kepada orang dewasa di luar sana, jangan kita lupa suara anak-anak ini perlu didengari dan diangkat lebih tinggi. Kalau mengikut Child Right Convention ataupun Konvensyen Hak Kanak-Kanak juga menekankan bahawa kanak-kanak ini perlu diberi ruang untuk expression, dan Alhamdulillah hari ini saya kira buat pertama kali lah sebab saya pun tak ada adik kecil sebagainya, kita dapat mendengar dari perspektif anak-anak bagaimana pembelajaran online itu, apa yang dihadapi, masalah, cabaran, dan bagaimana kita nak menambah baik lagi apa yang ada sekarang. Terima kasih diucapkan, dan tidak dilupakan terima kasih kepada saya daripada panel-panel cilik yang hebat-hebat belaka, bakal saintis Aisyah Humairah, yang Arif, Syed Farid Zikri dan Hafizah Diana Alisha. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru di Darul Ummah Akademi dan Tahfiz, Seri Seremban Nilai dan juga Seri Sungai Ramal, dan juga orang yang telah membentuk adik-adik ini menjadi orang adik-adik yang hari ini, ibu bapa kepada adik-adik. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang ibu bapa dan keluarga lah. Kalau Diana duduk dengan nenek kan, nenek Diana juga terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi dan adik-adik untuk berkongsi dengan kita. Jangan lupa minggu depan kita akan bersama dengan panel cilik lagi. Kita akan ada 3 siri bersama dengan panel cilik. Minggu depan kita akan membincangkan isu yang lebih global. Hari ini kita membincangkan isu yang dekat dengan dia. Minggu depan kita bincang isu yang lebih global, iaitu isu kesejahteraan ataupun environment lah, tentang environment. Okay, kalau ada adik-adik di luar sana yang berminat nak join kami sebagai panel ataupun moderator, nak ganti saya kan, silakan boleh berhubung dengan kita, dan insyaAllah kita akan cari macam mana cara untuk kita beri platform ini kepada adik-adik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Okay.